Dengar apa yang Nabi sebut kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dengar. Sebab ramai terlupa, ramai terlepas pandang, ramai tak berebut. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Maksudnya, Nabi kata tidak ada hari-hari. Hari-hari ni dalam setahun. Tidak ada hari-hari dalam setahun yang al-amalu salih. Amal salih pada hari-hari itu ahabbu ilallah. Paling Allah suka. Paling Allah cinta. Min hadhil ayam, daripada hari-hari ini. Hari apa ni? Ni hari yang nak masuk malam ni. 10 Zulhijjah. Satu Nabi kata min hadhil ayam, iaitu ayyamil ashri, 10 hari. Bukan satu hari, bukan dua, 10 hari. Bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi sahabat nak pastikan hebat sangat ke 10 hari ni? Apa sangat kelebihannya? Maka sahabat bertanya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad pada jalan Allah. Tapi sahabat tanya, kalau pergi berjihad pada jalan Allah dengan beramal pada 10 awal Zulhijjah, mana lebih baik? Nabi kata lebih baik beramal 10 awal Zulhijjah. Kecuali Nabi kata dia keluar berjihad dengan harta, dengan nyawanya, lepas tu dia tak balik. Makna apa tu? Itu memang lebih dia lah. Nabi tak kata amalan apa-apa, Nabi kata amal soleh. Bila sebut amal soleh, maknanya apa-apa saja amalan. Apa yang Nabi nak bagi tahu? Amalan ni ada yang Allah suka, ada yang Allah paling suka. Bila kita nak buat untuk Allah, maka sebenar untuk siapa? Bila kita buat untuk Allah, kerana Allah, sebenar untuk siapa? Untuk kita. Bila kita buat amalan soleh kerana Allah, tapi sebenar pulangan, maka amalan soleh yang terbaik untuk kita beda, yang paling Allah suka. Jadi dalam 365 hari ni, amalan yang paling Allah suka hari apa? Ni, masuk maghrib 1 Zulhijjah, yang paling-paling utama solat. Jadi pastikan masuk 1 Zulhijjah ni, jaga solat 5 waktu, jaga solat awal waktu. Kalau boleh lelaki pergilah di masjid. Solat sunat lepas maghrib kan, jangan tak solat. Jadi amalan yang paling utama kita kena jaga dan buat yang terbaik ialah solat 5 waktu. Jangan lewatkan solat awal waktu. Kalau boleh lelaki pergilah di masjid. Sebab inilah peluang. Kita tak tahu kan, Allah sayang pada kita ni. Allah tahu amalan kita sebelum ni, sebelum masuk 1 Zulhijjah, banyak lewat, banyak terabai, banyak tak khusyuk. Jadi Allah sayang, Allah nak kita cover balik yang lepas. Maka Allah sediakan musim untuk cover balik yang lepas. Kalau yang lepas pun cuai, yang lepas pun lewat, masuk musim yang paling Allah suka pun kita abai, memang kita ada masalah besar. Memang kita ada masalah dengan Tuhan. Memang kita dah mabuk dunia. Bila lagi kita nak baiki amalan kita kalau bukan musim yang paling Allah cinta? Kadang-kadang kita lewatkan salat sebab apa? Sebab dunia yang nilai dia, Nabi kata macam anak kambing yang cacat yang mati. Kita sibuk dengan dunia tu sampai terlepas akhirat yang kekal abadi. Jangan tertipu dengan dunia. Allah kata fala taghurannakum bil hayatid dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia menipu daya kamu. Dunia hanya dicipta untuk menguji kita dan menipu kita. Kalau kita mudah tertipu, habis, terlepas dunia dan terlepas akhirat.